tak salah lah, tahu apa maklumat daripada Abu Sufyan lah. Dalam perang tu kata perintah Nabi Muhammad SAW tu satu sahabat. Jadi yang berjaya sahabat tadi, dia taat pada Nabi, dia taat kepada Rasulullah. Rasulullah perintah pergi seorang. Dia tak ada nak bawa teman, dia pergi seorang. Malam tu dia pergi. Kemudian yang kedua atas perintah dia sabar. Apa pun keadaan kau pergi sabar. Lepas tu padahal masa dia pergi mengintip apa yang macam bicara lah, mungkin puak Quraisy mesyuarat je kan, tu strategi tu nak perang Rasulullah kan. Dia suruh ngintip apa, dengar apa yang Abu Sufyan mesyuarat dengan kawan-kawan ni lah. Masa tu perang hendak lah. Jadi padahal kalau dia nak bunuh Abu Sufyan tu boleh lah, dekat kan. Abu Sufyan dengan kuncu-kuncu dia tak perasan. Kalau dia nak bunuh, dia boleh bunuh. Tapi pasal dia taat, dia ada sifat ketaatan, kemudian dia ada sifat kesabaran. Jadi pada malam nak perang tu, Allah Ta'ala hantar angin. Allah hantar angin. Jadi angin tu menyebabkan puak-puak musuh ni bertempiaran lah, ni kemah-kemah habis semua. Dia tak berlaku perang. Ya, musuh dapat dikalahkan atas bantuan Allah SWT. Bisikan. Sebab sahabat Nabi tadi dia taat dan dia sabar. Dia mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dia tak sama dengan perang Uhud tau. Perang Badar tu memanglah Nabi punya doa. Lama doa Nabi daripada Isyak tu sampai subuh lah. Dengan gelenangan air mata, dengan sedihnya Nabi. Kalaulah tak diberikan kemenangan, ya Allah, dah tak ada lagi orang nak sembah Engkau, ya Allah. Macam tu sekali lah Nabi cakap. Akhirnya menang. Atas 1000 malaikat tau. Jadi yang sahabat ni 300 orang nak lawan tentera kafir ni 1000. Belum lagi tak tepuk jatuh orang kafir tu. Tak lantar mereka. Tapi bila perang Uhud tu sahabat tak dengar kan. Sahabat ingat dah menang lah. Rupanya Khalid umpan harta rampasan kan, harta dia bawa tertinggal. Kita dah menang, apa nak tunggu lagi atas bukit tu. Kalah. Tapi akhirnya lawan balik menang. Tapi Rasulullah dah gigi dia dah patah. Lepas tu dia punya topi tadi dah remek tu. Dah tutup pipi dia. Buka. Jangan cakap semua lah. Kita kena lawan lah. Satu waktu, satu tempo untuk keluar 3 ayat. Macam mana puasa lagi? Sebab dulu ayah Muaz pernah keluar kan. 40 hari. Dia belajar dulu dia pernah keluar. Jadi kalau dia dah tak ada, dia meninggal, dan kita anak kita buat apa yang amalan yang dia pernah buat. Satu sunnah Nabi kan yang dia pernah buat. Betul. Jadi kesan pada dia dalam kubur tau. Macam ayah ni kan, macam sedih lah juga pasal abang dan bunda adik tak mau fikir macam tu kan. Tak mau fikir tentang nak buat usaha Nabi. Dia dalam keadaan dia tahu sebenarnya dia nak keluar, tapi dia tak apa, insyaAllah. Turn right on M4 Jalan Tanjung Minyak. Orang
Bila benda ni benda mahal, susah kan. Kita dah tahu itu adalah kerjaan Rasulullah. Rasulullah wafat, dia tinggalkan dua perkara. Dia tinggalkan agama dan dia telah tinggalkan kerja agama. Kerja agama awal. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Setelah tu 2000 Nabi kan. Nabi penutup kata Nabi lah. Nabi kita di suatu masa dia pernah kata, aku sangat rindu pada saudara tu. Rasulullah, kami ni bukan saudara kamu kan, kamu adalah sahabat saya. Kamu lihat saya, kamu bersama saya. Tapi yang aku masukkan saudara aku ni, aku rindu pada dia, iaitu umatku akhir zaman. Sekarang lah umat akhir zaman. Mereka tak tengok aku, tak lihat aku, tapi mereka amalkan apa yang aku buat. Itu buat usaha agama. Tengok usaha agama kalau banding Malaysia kan, kita ambil ASEAN. Usaha agama kat Malaysia ni okey tak berbandingan negara ASEAN ni? Dia hari yang pergi sini tadi, dia beritahulah Malaysia ni dia punya kekuatan dia, dia boleh pergi, bila kata seluruh negara ada lebih kurang 180 lebih. Pasport Malaysia diterima. Cuma Malaysia tak ada hubungan dengan Israel. Berbanding dengan Indonesia lebih kurang 120 je. Kalau berbanding dengan Pakistan lagi rendah lagi. Tapi Malaysia ni semua tempat dia boleh pergi sampai negeri Vatican tu pun dia boleh pergi. Tapi memang Malaysia boleh pergi Israel. Dia pergi Palestin. Ada guna laluan Jordan. Boleh masuk? Boleh masuk. Oh, haram lah, illegal lah. Tapi banyakkan jemaah yang pergi ke Israel, jemaah Singapura. Sebab ialah visa diorang boleh pakai kan? Dia boleh pakai. Lepas tu jemaah orang Islam yang di Amerika, di UK, dia keluar jemaah, dia keluar pergi Israel. Lepas dia buat usaha lah. Kat Israel ada 10 markas. Banyak markas. Tinggal lagi kita ni macam orang Arab tu, daripada budak Arab ni kecil lagi telah ditanamkan kebencian kepada Israel. Jadi macam doa apa tu, Nazilah Sunat Nazilah. Kita doa tu memang kita nakkan kita minta kepada Allah Taala kalau musnahkan Yahudi tu. Sebenarnya ada setengah pendapat tak boleh. Kamu tak buat dakwah, kamu tak pergi jumpa orang Yahudi. Jadi kamu minta nak macam Nabi Nuh lah dulu permintaan dia. Nabi Nuh dia cakap, wahai Allah, tak suka tengok keadaan kaum aku ni, mereka menyembah berhala. Habis Allah Ta'ala perintah dia, kamu buat 7 pasu. Pernah dengar tak dia? Tak. Jadi Nabi Nuh In 4.1 kilometers, turn left on M9 Jalan Batang 3. Itu Nabi Nuh yang beriman, lain-lain tak beriman. Cuba bayangkan. Masa zaman Nabi Adam, Nabi Idris, ramai orang beriman lah. Sudah dakwah lama, dah tertinggal. Bila tengok keadaan tu, dia doa. Allah Ta'ala perintah dia buat pasu. Lepas tu pecah kan. Habis dia kata, wahai Allah, aku buat penat ni ya Allah, pasu ni aku buat penting. Itulah wahai Nuh, kau telah macam sewa lah kepada orang lah kan. Aku perintah kau dakwah, kau pergi ke orang ni, ajak mereka pada aku lah, bukan suruh aku musnahkan orang kan. Lepas tu Nabi Nuh ni nangis sedih, dia istighfar. Salahnya dia orang kata dia buat dakwah. Al-Quran cerita dia buat dakwah. Berapa 1000 kurang 50. Berapa tahun dia buat dakwah?
100 tahun 950 tahun. Oh, dia buat dakwah. Bayangkan dia buat dakwah umurnya 950 tahun. Wahai Allah, aku ni dah kalah, jadi kalahkan oleh kamu. Tak ramai bersama aku. Sekarang aku pentang kapal kan. Buat terus. Jadi adakah Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh tu untuk dia nak buat kapal? Tak ada. Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh ke bumi untuk dia buat banyak manusia. Bukan dia diutus untuk buat kapal. Kapal tu sebenarnya satu jalan penyelesaian lah. Siapa naik bahtera Nabi Nuh? Islam. Siapa enggan? Kafir. Tu ya. Dia punya dua kata dua dia. Sama ada kau buat ni atau kau buat ni. Kalau kau buat ni kau selamat. Kalau kau tak nak buat ni kau binasa. Kata dua tu daripada Allah Ta'ala. Bahkan bini dia, anak dia yang sulung pun tak nak beriman dengan dia. Kafir. Tiga anak dia ikut dia Islam. Dia nampak anak dia tengah lari. Wahai anakku, mari bersama ayah. Saya tak mau ikut ayah. Saya akan lari pergi panjat gunung yang lebih tinggi lagi. Habis bapak dia menangis lah. Nabi Nuh nangis, doa, ya Allah, selamatkanlah anakku. Jadi dia doa musnahkan kaum dia kan. Betul. Ni dia doa anak dia. Dia kata walaupun tu anak kau, tapi dia tak nak sama kau, dia tapi satu macam apa, satu punishment ke, satu hukuman ke, satu sindiran ke. Tadi kaum kau tak ada kaitan dengan darah kau, kau suruh musnah. Sekarang ni dia ada kaitan darah dengan kau, kau nak selamatkan pula dia. Tak ada. Kalau pun anak, tapi kalau dia tak nak ikut kau, tak beriman, dia kafir lah. Jadi cara mengajar manusia beriman dengan Allah Ta'ala dengan cara Nabi Nuh tu salah sebenarnya. Tapi Tuhan nak jadikan tu ibrah. Hari ni orang yang mendakwa nak bina negara Islam, undang-undang Islam, suka hati dia dah doa. Musnahkanlah orang yang tidak mahu negara Islam ni, tak suka pada undang-undang Islam ni. Orang yang bersekongkol dengan China, DAP apa, musnahkan dia, hancurkan dia, ya Allah. Dia tak buat dakwah macam mana tu kan? Ya Allah, Israel ni, ya Allah, musnahkan dia, ya Allah. Tak boleh. Kena keluar ya Allah lah, pergilah. Kalau pasport kau tak laku, kau tak sikit lah Singapura, Brunei pun tak boleh. Negara yang ada hubungan Islam ada, Filipin ada lagi. Orang ni dah pergi. Ada markah sana. Palestin tu ada, Palestin ada 3 markah, tapi Israel ada 10 markah. Bayangkan. Boleh pergi. Lepas tu kita tengok macam kan, kenapa orang Islam ni pakai senjata banyak bom lah Israel tu, Tel Aviv kan. Betul. Tapi apa yang ni yang agresi sangat In ni, 300 meters, turn bom left. darah, hancur kecai orang dia kan. Tapi orang Islam dia nak bom Tel Aviv, nak bom apa lagi bandar-bandar besar kan. Sebab ada orang beriman, ada orang Islam. Bayangkan kalau kau bom, tak pasal-pasal Iran tu bom, ni boleh bom, tapi dia sebenarnya kalau kau nak menang, Turn left on M9 Jalan Batang 3. Daripada United Nations tangkap Netanyahu. Sebab rakyat Israel sendiri pun tak suka dia. Dia kena cara macam tu. Penyelesaian dia. In 3.2 Tapi kilometers, Netanyahu ni, dia turn right on 5 Jalan Klebing Besar. konfrontasi, seolah-olah dia sebenarnya dia rasuah. Dia banyak buat benda tak baik kat negara dia. Nak tangkap dia tu, belakang dia ada Amerika. Selesai, tangkap Netanyahu, dakwa dia Mahkamah Dunia. Netanyahu sengaja nak konfrontasi, nak mengajar Amerika supaya lawan Iran. Iran pun serang Israel. Kalau Iran nak hantar nuklear, habis dah. Tapi
Ada orang beriman di situ. Ada orang Yahudi yang beriman ada. Dia masjid dia banyak dekat Tel Aviv tu. Zaman peninggalan Osmania ada banyak masjid. Saya baru tahu ya. Dia ada orang yang, lepas tu ada orang Yahudi yang dia cenderung pada Islam ada. Yang ortodok tu. Yang jahat ni Zionis. Betul. Netanyahu ni dia sendiri, dia kata dia Yahudi, tapi dia bukan Yahudi tulen Mediterranean. Dia Poland. Dia askadasi. Dia tak ada kaitan langsung darah dia dengan Nabi Ibrahim. Dengan Nabi Isa tak ada. Dia bermuka-muka, nenek moyang dia main penyembah berhala. Masa zaman kerajaan Abbasiyah nak meluaskan Islam sampai ke Asia Tengah, sampai ke kawasan Russia. Jadi orang-orang Khazar ni, dia kata kalau kita ni sembah berhala, memang kita akan dihapuskan oleh askar-askar Islam. Oleh itu bangsa Khazar mesti menganut agama ahli kitab, sama ada Nasrani atau Yahudi. Jadi seluruh orang Khazar tadi, askar Nazi ni masuk agama Yahudi. Kenapa Yahudi lah, bukan agama lain? Nasrani. Dia tak nak masuk Islam. Islam ni susah sikit. Islam tak boleh makan babi, Islam tak boleh hidup marah. Tapi kalau kita masuk ni, kita boleh, jadi dia munafik lah. Jadi bukan orang asli daripada keturunan Nabi Ibrahim, daripada keturunan Nabi Ishak, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf. Lepas tu dia tak nak ambil DNA test. Kalau orang Palestin, dia ambil test, dia ada kaitan dengan orang ni Mediterranean, orang daripada Palestin. Dia ni betul DNA dia, tapi dia tak nak check. Kalau check memang macam saya cakap Poland lah lebih. Poland. Macam mana pula kau tak ada salah silap, kau tak direct dengan orang Mediterranean. Jadi orang satu dunia dah tahu dah. Orang yang berpemahaman Zionis ni, dia memang dia nak menggunakan pengaruh politik untuk dia nak menguasai Timur Tengah. Tapi kerana Donald Trump ni, dia kuat backing Netanyahu. In 300 meters, turn right on 5 Jalan Klebing Besar. Kalau dia beriman, tak ada chance lah dia nak bisnes, tak ada chance lah dia nak buat riba, tak ada chance lah dia nak bersenjata kan. Asal mana boleh benda-benda tu bisnes. Macam Abu Jahal, Abu Lahab lah kan. Dia tahu Rasulullah tu, dia tahu Allah, dia tahu syariat tu. Turn right on 5 Jalan Klebing Besar. Kalau aku ikut Muhammad ni punya agama kan, Allah Ta'ala haramkan riba, Allah Ta'ala haramkan zina. Padahal aku kaya-kaya ni lah bisnes aku. Jadi Amerika tak nak bisnes secara syarah. Dia nak kekal dengan riba. Dia jadi mana? Mana ada keberkat, tak ada berkatnya. Tapi nak bisnes senjata, nak jual pada Arab Saudi. Saudi pun bengong. Arab Saudi sekarang ya, Raja sekarang. Apa kaitan dia dengan Netanyahu? Adakah dia baik dengan Netanyahu atau parti Netanyahu, atau dia baik dengan ortodok ke? Apa hubungan dia dengan Israel sampai dia tak berani nak serang peribadi Netanyahu, tak berani nak keluar kata-kata yang macam seolah-olah dia memprotes. Kata pun setahun sekali je. Adakah dia tunduk pada Netanyahu ataupun dia sayang Netanyahu ke? Ada ke? Soal hati. Itu politik ke politik? Adalah bagi kaitan politik. Dia tak berani nak tunjukkan imej beriman dia tu, imej Islam dia tu. Dia masih nak jadi macam liberal lah. Tahulah dia berselindung sebagai gubah dia tu, bagi satu budaya. Tapi sebenarnya kau jadilah pendamai, jurudamai.
kau nak tarik pelaburan supaya negara melabur kat negara kau. Dengan cerita projek dia yang The Line tu dah tak dapat diteruskan, tak apa. The Line untuk apa? Yang apa projek mana? Projek yang dia nak buat yang canggih-canggih lah, dalam 100 km tu berdindingkan dinding kaca tebal tu. Oh. Dalam tu nak buat macam-macam gila-gila punya projek lah. Nak pakai minyak, pakai terbang, pakai macam fiction punya apa. Idea lah, idea fiction tu. Harap tak teruskan. Banyak ada movie dia guna duit. Orang pergi haji apa semua tu, ada pedan semua buat ni. Projek gila, projek zaman Rambi Hood dulu dia buat. Pernah dengar tak? In 2.8 kilometers, turn left on 141 Jalan Tanjung Kling, Pelabuhan Beruas. Yang Allah tak benarkan kita orang Islam pergi ke kota tu. Betul ke? Sebab tu kutukan daripada Allah Ta'ala. Mereka dulu mencabar. Ya, wahai Saleh, kalau kau betul kau ni orang yang benar, kau segera tunjukkan apa kebenaran tu, apa Tuhan kau boleh buat kepada kami. Jadi Allah Ta'ala, dia cabar Allah Ta'ala. Bila Nabi Saleh tadi cakap, kau berimanlah dengan Allah Ta'ala, kau buatlah apa yang Allah perintah, kan? Lepas tu nanti kalau kau engkar, Allah Ta'ala akan musnahkan kau. Oh dia, jadi kaum dia tu macam sindir lah. Jadi Allah Ta'ala bagi mujizat kepada Nabi Saleh. Kau tunjukkan apa mujizat kau. Reduce speed ahead. Gunung. Jadi pada gunung tu keluar unta. Dia tutup dengan tongkat dia. Jadi daripada unta tu, daripada bukit batu tu keluar unta. Nak menunjukkan hebatnya Nabi Saleh tu. Allah Ta'ala bagi dia mujizat tu. Unta tu besar lah. Lepas tu dia beritahu pada kaum dia, wahai kaum aku, inilah Allah Ta'ala bagi aku mujizat, daripada batu dari gunung ni keluar unta. Jadi unta ni jangan kau apa-apakan dia. Daripada unta ni Allah Ta'ala bagi kita susu, bagi rezeki, kan. Jadi kita boleh guna, kita boleh ambil manfaat daripada unta ni. Ambil kaum ni tak nak beriman, degil. Dia bunuh yang unta ni. Tak ke Nabi Saleh tadi beritahu, jangan apa-apa, kau telah bunuh. Mana dia yang kau kata Tuhan nak bagi azab? Tak ada. Apa? Allah Ta'ala hantar satu suara petikan. Dia sombong. Dia masa zaman Nabi Hud main, kaum-kaum yang degil ni, dia pergi ke utara. Ini peninggalan daripada kaum Ad lah. Jadi membentuk kaum Samud. Dia kata zaman Hud main, orang zaman Hud ni badan besar-besar, kuat, hebat. Dia tarik pokok kurma macam tu je. Jadi kami ni mewarisi kepakaran kami untuk membuat bangunan-bangunan yang mana kami akan ukir, bentukkan lorong-lorong dalam batu untuk buat rumah. Dan kita buat rumah flat kan, rumah tingkat. Tahu. Tapi ini gunung ni, dia bentukkan jadi rumah bertingkat lah. Jadi bila Tuhan tadi kau cabar, maka Allah Ta'ala hantar satu suara petikan, menyebabkan pecah telinga dia tu. Lepas tu telinga dah pecah berkelimpangan. Bangunan yang dia buat, gunung-gunung tadi pun pecah. Cuma beberapa peninggalan saja ada hari ni, kan. Tuhan dah cakap dah, aku jadikan bangunan-bangunan in 300 meters, turn left on 141 Jalan Tanjung Kling, Pelabuhan Beruas. Kaum yang degil. Lepas tu Nabi Muhammad bila dia nak berurusan niaga dekat Syam, dia lalu kalau laluan tu, tapi dia segerakan, dia cepat kan. Dia tak adalah duduk situ lama-lama. Bahkan masa Rasulullah pergi sana, dia pesan, kalau ada pergi ke apa, jangan ambil air tu, jangan guna air. Sampai macam tu sekali.
Ini kau pergi buat lah macam-macam. Kau buat bandar lah, kau buat. Tak ke. Atas alasan apa dia buat kat situ? Sebab tempat tu bagus ke? Dia nak mencabar lah. Oh, Arab sini nak mencabar nak. Dia mencabar lah. Betul lah. Macam tadi. Kalau betul Tuhan tu ada, segerakan hukuman kepada kami. Dia cabar Nabi Saleh. Tunggulah. Azab akan datang. Tuhan bagi petikan suara yang kuat. Hancur kan. Orang punya rumah lah, batu, gunung pun hancur. Turn left on 141 Jalan Tanjung Kling, Pelabuhan Beruas. Haji Arab ni. Kan? Dia mencabar Allah Ta'ala lah. Nabi dah pesan. Tunggulah nanti. In 600 meters, turn right on M23. Syahadat ni cerita zaman Nabi Hud. Tapi yang cerita yang Nabi Saleh ni, yang bila Mu'ad cakap apa tu, Madai Saleh ni tu kan. Ni yang ni lah. Yang tadi nak cerita yang syahadat tu tadi, tapi dah masuk kau bersama, nak cerita sama. In 300 meters, yang syahadat turn ni right. Nabi Hud. Dia cabar Nabi Hud. Kau sibuk cerita syurga-syurga ni, aku boleh buat syurga lah. Hud. Turn right on Tapi dengan M23. cara dia merampas emas apa semua daripada rakyat dia. Itu lebih awal lagi. Cerita dia sama yang zaman Nabi Saleh tadi dengan zaman Nabi Hud. Dia punya cerita rentak dia sama. Sama juga macam Nabi Ibrahim dan juga Fir'aun. Tuhan datangkan mimpi kepada dua raja ni. Ni zaman Namrud. Dia mimpi satu bayi akan lahir, akan musnahkan kerajaan ni. Yang ni In 300 meters, pun mimpi. you'll arrive at Blissful Therapy. Nanti akan lahir untuk musnahkan piramid, untuk musnahkan kerajaan ni lah. Nabi Musa, dia tak suka baby tu, tapi akhirnya dia buat baby dia tu dia pelara pula. Tak punya kuasa Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Musa tadi lapar nak susu. You've arrived at your destination. Perempuan yang boleh menyusukan dia, mak dia pula bagi susu, dapat lah. Lepas tu dapat upah lagi. Satu punya kuasa Allah punya kuasa. Cerita tu sama. Nabi Ibrahim dengan Musa sama. Dia punya yang satu lagi Nabi Hud, Musa Saleh sama. Ayah balik ni buat apa? Bani tidur ke? Terus tidur ke apa? Tidur. Buat dah. Okey. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih Ya. InsyaAllah. Good night. Baik. Abang tidur dah? Nak tidurkan sekejap ni. Tidur dia. Kau lapar ke pula? Allah. Apa nak makan dulu ke apa? Makan ke? Nak tidur tak? Tengok mak ayah dah sekejap. Sekejap aku. Tengok dulu saya duduk sini. Sekejap yang nak tengok apa ikut mak. Jangan Zaim datang sudah lah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.